Hey guys, produk terbaru Tahan sudah sampai. Dan hari ini kita nak test berapa lama ais boleh tahan kat dalam. Masa sekarang 12.46. Alright, ais sudah sampai, baru ya sampai. Ini ais RM5, muat satu bag terus dia punya ais. So kita akan zip sekarang, masa lebih kurang 12.50 PM. Nanti kita akan masuk check lagi, kita biar saja kat sini. First check 4.30, kita buka sekali untuk tengok. Dia punya ais, nampak korang? Full, masih ketul-ketul lagi. So kita akan check nanti ya. Okey, sekarang 8.09. Kita check pula dia punya ais kat dalam macam mana dia punya keadaan. Baik tengok sekejap. Nampak? Dia punya ais semua masih ketul-ketul lagi and masih sejuk lagi. So nak gerak dari office dah. Esok pagi Mak akan check sekali lagi. Okey, masa dah 7.36 pagi. Pagi seterusnya. So kita check lah. Dah tak tahu dah berapa jam. Mak baru je sampai office. So kita check buka dan walaupun dia dah lebur tapi dia masih ada lagi ketulan ais kat dalam, korang boleh nampak. So masih ada ketulan ais lagi. Kita letak ais bath. Dia letak pukul 12 tengah hari semalam sampai pagi ni 7.30 ada lagi ketulan ais kat dalam. So untuk yang berminat, ini baru je sampai, tekan butang shop now kat bawah.